5 tempat berhantu di Malaysia. Nombor 5, Villa Nabila, Johor Bahru. Dikatakan antara tempat paling berhantu di Malaysia. Ada cerita pasal kehilangan budak-budak yang masuk sini. Berani ke korang masuk? Nombor 4, Highland Towers, Kuala Lumpur. Selepas tragedi runtuhan pada 1993, bangunan ni dikatakan berhantu. Ramai yang dengar suara-suara aneh bila lalu sini malam-malam. Seram weh. Nombor 3, Kelly's Castle, Perak. Istana lama ni tak siap dibina dan dikatakan berhantu. Ada yang nampak kelibat lelaki mat soleh berkeliaran. Nombor 2, Penjara Pudu, Kuala Lumpur. Bekas penjara ni penuh dengan sejarah gelap. Lepas ditutup, banyak cerita seram muncul. Ada yang kata nampak bayangan banduan. Berani ke korang lawat malam-malam? Nombor 1, Bukit Tungku, Kuala Lumpur. Kawasan elit ni pun ada cerita seram. Ada rumah lama yang dikatakan berhantu. Jangan lalu sini sorang-sorang waktu malam kalau tak nak terserempak.